Aku nak pergi sign. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Ed. So hari ni aku rasa happy gila sebab aku nak pergi ambil aku punya kereta. So sekejap lagi aku nak jumpa aku punya SA lah. Harap korang like video ni sampai habis. Okay, jom let's go. Okay guys, aku dah sampai dekat Peluar. Jadi aku nak pergi masuk lah, nak tengok apa yang ada. Kat mana kereta aku, apa yang ada pula kat mana kereta aku. So jom. Habis je? Kalau okey, hari ni kita nak pergi berkereta. Kereta ni dah siap tau, basuh semalam. Berabuk sikit tak apa. Okey, yang cincin kita serah. Ada warna, tanya. Okey, biasa awak kereta Beza? Kereta Azia? tak, first time lah. Okay, kalau untuk kereta ni, just sentuh saja. Jarak kunci dengan pintu dalam 1.5 meter lah. So, kalau awak buka, tekan sekali untuk depan. Depan saja terbuka. Okey, belakang tak boleh tau. So awak kena tutup dahulu. Okey, tekan sekali lagi dia lock. Lampu dia berkelip sekali. Kalau nak buka semua kena tekan 2 kali sentak. 1, 2. Okey. Sampai pergi belakang. Okey, jom kita buka. Enjin kat sini ya. Ini apa buka ni? Okey. Okey. Jadi ada buat handphone tak awak? Ada? Pinjam. Jom pagi. Okey. Cuma ni abang tambah lagi. Okey. Ada payung. Sekejap. Payung sikit bawah ni tau. Berat ni dah ada cibuk kereta. Jadi Okey, payung. jet semua dekat sini. Jom. Kau buka. Sekarang? Kunci kat siapa ni? Ni. Ni kawan ni. Kunci ni kena dalam kereta, syarat dia. Contohlah kunci apa ambil Kalau kita keluar sikit, pintu tak boleh start tau. Maksudnya kena ada dalam kereta. Okay, awak letak kat sini boleh. Kalau awak ada posh bag kan, letak dalam posh bag, saya keluarkan. Okay, dia ada 2 kunci. Satu untuk simpan. Simpan ni kat rumah ada nombor ni kan. Yang ni untuk bawa. Tapi sebenarnya function ni sama je. Cumanya paling lama bateri tadi 3 tahun kalau letak kat rumah. Tapi kalau kita tak pakai, dia akan jadi duit dalam setahun. Kalau boleh biarkan rotate lah. Okey. Setahun ni, setahun ni. Tapi ingat kalau hilang, mahal tau. Ni dalam 400 ke dia? Dengan 600. Satu biji. Kalau 2 biji? 2 biji 3,500. Baru akan tukar. One set. Ada ECU baru, ada ECU kat dalam dalam kereta ni lah. So kalau hilang, bawa beli kat kedai biasa, kedai kunci, dalam 200 dah dapat. Start macam biasa. Okay, untuk start pula ada orang tekan sekali, ada orang tekan 3 kali. Terpulang mana-mana nak buat. Okay. Tak tahu. Okey, pertama kalau macam cara abang lah. Okey, abang tekan button dulu. Ni tekan ni. Okey. Redo. Okey, redo kan? Okey, tekan sekali lagi untuk meter pula. Tunggu sekejap dalam 2-3 saat. Nampak injection dah ready, airbag dah ready apa semua kan. Okey, baru tekan brake. Tekan dalam sikit. Dia dah tak kelip-kelip tau. Baru tekan. Baru lepas. Ibarat nak start kena tekan brake lah. Okey. Lepas tu kalau nak matikan dulu Okey, kalau nak matikan tak payah tekan brake, lepas tekan kat P, tekan butang. Kita tekan butang. Sekarang Tekan je. Ni dah off. Okey. Andai katalah kalau awak nak buat cara tadi, awak tekan brake,
tekan butang terus, tanpa tekan yang 1, 2, 3 pun boleh, tak ada masalah. Sebab kenapa? Kalau yang abang study itu dekat Pro 2, awak pakai online, awak tekan brake tekan sekali, kat sini dah baca 3 kali dah sebenarnya. Boleh je mana-mana cara. Kalau macam mati dekat traffic light ke kan? Macam mana? Kena offkan eco Ada idle ni. huruf A tu. Eco idle ni kena tutup lah. Tutup sebelum jalan. Tapi contohlah kalau awak dah jalan pun, tiba-tiba awak teringat kan depan tu ada sembang ni, kalau aku brake mesti mati enjin. Boleh je tekan. Maksudnya selagi awak tak berhenti statik, dia tak mati. Tapi kalau berhenti statik pun awak tekan, dia terus off lah sampai awak balik rumah ataupun sampai ke destinasi. Okey. Dia tak nak tadi cuba. Lepas tu balik rumah dah parking semua, dia automatic on balik lah. Jadi balik semula. Okey. Okey, lepas tu kereta awak ada power mode. Cuba tengok sini. Ya. Okey, ni pakai waktu nak memotong dekat highway. Overtake lah. Ataupun awak nak pakai nak cepat ke, boleh pakai. Cuma satu je, kalau awak dah pakai, cuba tekan. Dia keluar warna merah kan? Nampak. Okey. Minyak kaji kuat. Tu je. Ada orang S ni ditambah dengan tu. Tapi kereta awak ni akan bekerja 2 kali ganda lah. Minyak akan lebih kuat, engine dia akan agak noisy sikit lah. Sebab dia bunyi kan, awak paksa dia. Okay, kalau boleh pakai salah satu, nak dua terpulang. Okay, cuba tengok atas. Atas ni ada lampu, sini ada cermin untuk macam mana terbalik pula. Cermin make up. Okay, sini ada tempat letak kad. Pasal tadi abang dah bagi satu kotak warna coklat. Masa? Ni untuk kad bahagian luar kan. Okey. So ada tu daripada produk apa? Produk punya lah awak bagi. So ini indicator untuk seatbelt. Seat belakang dia tak bunyi kalau tak pakai seatbelt. Okey. Tapi depan wajib. Wajib dah duduk. Okey. Apa macam tu? Kita tutup pintu, buka pintu. Okey. Contoh kalau abang tutup, abang nak keluar, abang kena melalui sini. Tak apa abang tolak pintu ni. Oh, boleh. Boleh. Tapi abang sepatutnya keluar. Abang tutup balik ataupun tutup sini lah. Tutup. Okey, andai kata kalau berlaku emergency, awak seorang. So produk ada bagi satu macam kecemasan. Maksudnya awak tak akan melalui, tak perlu melalui sini. Terus tarik pintu. Buka ni je. Tarik je. Ni tarik ni. Oh ni. Nampak tu? Oh boleh. Boleh. Untuk driver saja. Untuk driver. Kalau pasal ni kereta ni banyak untuk perempuan. Memang. Pintu tarik. Lepas tu sini untuk perempuan satu. Lagi satu. Memang Khas dia kan. Okay, dia akan jadi auto lock. Sejuk ke abang? Itu lah tu. Sejuk ni. Okay, kunci ni. Okay, awak letak beg. Okay, lepas tu awak mati enjin, awak terus keluar. Okay, dia akan jadi auto lock apabila pintu depan pemandu satu saja terbuka. Okay, andai katalah awak bawa kunci ni keluar, family awak sebelah ataupun kawan-kawan lah, 4 pintu buka ataupun lebih pada satu, awak masuk mall, masuk kereta awak tu memang tak akan kunci. Dia akan detect satu pintu baru dia lock. Okay, dan juga kalau kunci tinggal dalam, kereta mati dia tak lock. Oh, okey, faham. Dia auto memang tak akan lock. Dia tak akan lock. Tapi dia akan lock apabila awak keluar seorang. Oh, okey, faham. Ada contoh macam di isu kunci kat dalam, ada budak. Lepas tu dia terlock. Macam kereta lama lah kan. Ya. Tapi kalau sensor ni tak ada. Oh, okey, faham. Sensor tak ada lah. Kecuali awak buat bypass. Bypass ni kalau brake ni, orang buat bypass, brake ni tekan dia terus lock. Kereta ni tak payah. Maksudnya nanti kalau awak jalan dalam 20, dia sendiri lock. Tak payah pakai ni pun tak apa. Maksud abang tadi, kalau awak berhenti pula, awak masuk pilih dah buka. Unlimited call, sekali road jalan 300 km. Pergi 1.5, balik 1.5. Okey, lepas tu ada elon banjir RM1,000. Okey, personalisation dah RM10,000. Okey, lepas tu pula, andai kata kalau accident, berlaku apa-apa, nak claim hotel ke, below RM200, medical swasta RM500 ke bawah boleh claim. Kalau government awak pergi RM1 je kalau cuci luka. Kalau swasta awak kena, kalau cepat lah RM500 ke bawah. Okey, dan juga kalau ada grab car, hotel, tadi semua boleh claim hantar kat Pro 2 yang berdekatan. Untuk spare part semua original daripada Pro 2. Nanti apa-apa abang bagi tahu. Itu abang ingat. Okey. Sporim. Tukar sporim, sorry. Sporim. Okey, kalau tukar untuk tayar tak ada warranty tau. Rim tu ada warranty. Tapi kalau tukar satu set, awak masa 16 kan? Awak Bukan 15. 15. Tapi pakai tayar balik lah. Oh, kena pakai ni balik. Jimat sikit dia awak. So tak apalah, biar dulu lah pakai sampai dia ni lah. Pakai 2 tahun. Ni pasti 2 tahun dah keras dah. Rugi tau awak. Masa yang kedai untung. Yelah. Jadi kalau beli kat luar 180. 180. Biji tayar ni. Mahal. Toyo tayar. Oh, faham. Dia bukan tayar cikai-cikai. Nanti kalau dia trade-in, dia ambil 400 je. Oh. 4 kali tayar. Oh. Awak dah rugi dah. Awak top up ambil 16 tambah 1,009. Asal macam ni ya? Mahal lah. Mahal lah. Tak berbaloi. So ni kereta ni dah ada spoiler, memang dah ada spoiler. Tak
Dia dah siap. SE dia ni, dia tambah ni, dia tambah ni. Kalau tidak dia lopong tau macam. Tak contoh lah. Ada macam gini kosong. Ada shape tapi kosong. Nanti dah tambah ke tepi. Ke depan. Ke depan. Lepas tu dah ada DRL. Dekat sini dia kilat terus. Ya, ada chrome. Ni SE lah. Kalau G dia warna silver. Nampak kemas. Dia sama dengan spek tu ke? Sama dengan spek Evan AV luaran sama, cuma dalaman dengan sistem AV dia lebih advance sikit lah. Harga pun ada beza dekat 5,000. Betul lah. Dari segi luaran tak banyak, dalam beza dalam sistem. Okay guys, sekarang aku dah masuk dekat dalam kereta aku. Aku dah bawa balik. So aku dah unboxing lah kereta aku. Dah tak ada plastik. Jadi kejap lagi aku nak bawa pergi ke, nak pasang tinted lah sebab panas kan. Perlu-perlu lah. So Alhamdulillah urusan semua dipermudahkan. Jadi jom layan video ni sampai habis. Okay, let's go. Okay, sekarang kereta aku dah siap tinted. So dia macam ni lah. So ni kereta aku dah siap tinted. Aku ada beli aksesori sikit lah. Tampal kat sini. Lagi aku beli aksesori ni dekat sini. So inilah kereta aku dah siap tinted lah. Nampak gelap sikit lah. So aku nak tunjuk korang. Aku nak tunjuk korang dekat bahagian dalam pula. Aku ada beli lagi aku punya aksesori. Untuk honeycomb ni aku belum pasang lagi. Aku tak sempat lah nak pasang honeycomb ni. Sebab aku sibuk lah. Nanti aku pasang lah. Tapi ni biasa-biasa je. Yang murahannya. Kalau nak cantik. Tapi tepi dia tak ada. Dia potong tak ada kemas sangat lah. Ni biasa lah. Kalau korang nak yang cantik, korang boleh beli lah. Kat Shopee ada yang mahal-mahal tu. Lagi satu kan, kereta ni aku ambil variant SE ni. Sebab apa tau? Sebab dia dah ada skirting. Dah ada skirting kat tepi. Dia ada DRL dengan skirting kat depan. Lepas tu lampu pula. Dia punya mirror ni boleh flip lah. Boleh flip dari dalam lah. Dia tak sama macam Advance lah. So itulah sebabnya aku beli SE. Lagipun dia dekat dalam dia, dashboard dia tu macam chrome ke line silver lah. Ada line silver lah. Dengan depan ni ni ada chrome. Dah siap. Kalau spek G dengan X tak ada. So lepas tu dia ada spoiler. Ada spoiler kecil lah kat sini. So aku tak payah tambah lebih lah. Bulanan ni pun not bad lah. Bawah 500. Dalam 400 lebih lah. 400. Bawah 480 lah. So dia memang baloi lah. So aku ada buat tambahan aksesori lah kat sini. Kat tempat pintu ni. Ni aku punya steering lah. Aku beli dia punya untuk sarung untuk steering ni lah. Aku suka warna putih dia. Dia cantik lah. Lepas tu aku beli BMX. Dan aku beli ni kipas ni. Lagi aku dapat free gift lah daripada Pro 2 lah. Ni SA aku bagi. Aku dapat ni. Ada lagi free gift banyak lah. Lagi aku ada dapat. Oh, aku beli ni. Ini aku beli kat. Ini aku beli dekat DIY je ni. Sebab dia comel. Lagi aku beli untuk seat belt. Comel kan. Ni aku beli kat Shopee. Apa lagi aku beli? Okay, aku nak tunjuk. Oh, aku beli ni lah.
Senang kan. Untuk masuk dekat mall lah. Untuk parking dekat tol senang lah guna ni. Lagipun dia boleh ni kan. Dia boleh tarik. Boleh panjangkan, boleh pendekkan. So aku suka lah. Aku suka. Senang lah nak gunakan dia. Okay, aku nak tunjuk korang free gift apa yang aku dapat Okay, lagi aku beli kapet kat Mator sebab dia senang kan. Tak tahulah. Aku tak tahu lah video ni nanti cantik ke tak. Sebab aku guna pure video ni kan. Harap-harap dia cantik. Lagi aku beli, aku ada beli, sekejap aku ada beli kamera tau. Tapi sebab aku baru buat tinted, dia tak boleh pasang lagi lah. 2 minggu baru boleh pasang. Aku beli dashcam lah. Sebab dashcam sekarang ni penting kan. Ni daripada brand DDPi. Aku tak pasang lagi. Tunggu 2 minggu lah. Sebab tinted ni untuk depan belakang kena tunggu 2 minggu. So tak apalah, tunggu je lah. Nanti baru pasang. Ni nanti baru pasang. So aku nak tunjuk free gift yang SA aku bagi. Banyak juga free gift dia. Ya. Kita kotor sikit lah berabuk. Okey. Ni SA aku bagi lah. Ni aku beli. Ni tak ada bateri aku beli lah. Ni SA aku bagi. Ni untuk cermin depan kan. Kalau panas boleh guna. Payung daripada Pro 2. Oh, ni bagi sponge. Ni aku beli. Apa lagi dia bagi? Ni apa ni? Anti rain. Apa tu? Oh, ni dia bagi apa ni tak tahulah. Lepas tu dia bagi ni sunshade. Sunshade. Sabun. Headlamp cleaner. Tempat gantung dekat kursi belakang. Lagi dia kasih aku car leather wipes. Apa ni? Rain repellent. Ni apa? Apa ni? Oh, ni untuk kilat-kilatkan lah ni. Aku tak tahu lah. Apa lagi ni? Banyak barang-barang cleaner. Watermark remover. Oh, watermark remover untuk kelas. Dan juga car wax. So, inilah barang-barang yang SA aku bagi. Semua barang-barang untuk clean lah. Cleankan, buat cleaning lah kat kereta. So, terima kasih lah Encik Hafiz. Shout out to Encik Hafiz. Siapa-siapa yang nak beli kereta, boleh contact Encik Hafiz lah. Urusan yang dia sertakan aku punya apa? Aku punya urusan untuk kereta ni dapat, alhamdulillah lah, cepat sebelum raya. Jadi boleh pakai lah. Boleh pakai sebelum raya. So aku dapat pakai kereta aku sebelum raya lah. Sebab dia kata kalau tak dapat. Tapi alhamdulillah lah dapat sebelum raya. Oh, lagi satu aku nak tunjuk lah. Aku ada beli ni lah, kunci. Sarung kunci. Untuk cantik kan. Dia macam senang kan nak guna. Boleh gantung. So itu je lah kereta aku. Berabuk tu. Hari tu masa aku ambil pun dia dah ni, ada habuk. Tak apalah, nanti aku basuh lah. So itu je lah video vlog untuk kali ni. Kalau korang suka dengan video aku, please hit button subscribe, like dan komen dekat bawah. Bye.